Malaysia. Saya cuba, Meg, biarlah saya pandang sampai ke hati awak. Oh, sakitnya. Sakitnya macam tak jadi. Tak jadi, Sebab panahnya tak letak pun. Tak Tu yang tak sampai tu. Panah tu ada di tangan saya, Meg. Baik, kita nak cerita mengenai ni, kita dah buka rahsia sikit lah cerita pasal memanah ni. Sebab saya jujurnya, Meg, saya memang suka memanah, tapi tidak serius. Amboi, pandang amboi. Meg guna punchline bagi-bagi. Tapi ini ada agak lebih mencabar sebab bukannya anda kena berdiri untuk memanah ke hati sesiapa, tetapi anda mesti berada di kuda. Di atas kuda, menunggang kuda sambil memanah. Itu memang luar biasa. Nak berkuda tu satu hal, nak memanah pun satu hal. Jadi nak mengetahui lebih lanjut lagi, kita ada program sebenarnya yang akan berlangsung sebenarnya dengan memanah berkuda ini, iaitu Horseback Archery National Tournament 2018 yang akan diadakan tidak lama lagi. Dan kita bersama di studio ketika ini, Cik Azham Afif Ishak, Ketua Jurulatih Rainforest Adventure Sendirian Berhad, dan juga Mika Irfan Noje, pesertanya. Dengan baju sekali. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Selamat pagi. Ini panahnya ada, kudanya tinggal. Kuda tidur lagi. Kuda tidur lagi. Okey, sukan ini sebenarnya adalah satu sukan yang memang popular di luar negara. Tapi mungkin kalau di Malaysia cuma segelintir je yang memberi perhatian kepada sukan kuda memanah, betul? Masih eksklusif. Masih eksklusif. Itu nilai dia sebenarnya, walaupun dia ni. Okey, kita cerita mengenai untuk turnamen ini kali kedua pihak anda menganjurkan. Ya. Tapi kalau dari segi konteks umur 4 tahun, macam mana tadi sebenarnya? Sebenarnya di Malaysia ni kita punya perkembangan ini bermula seawal sekitar 2010. Okey. Jadi kita ada beberapa pertandingan yang dibuat 2 kali peringkat antarabangsa dan di peringkat nasional ni ini kali yang ketiga. Jadi di pihak Rainforest ini kali pertama kita anjur peringkat kebangsaan. Kita telah buat 2 kali internal di kalangan ahli kelab kita lah. Tahun ni baru bermula projeknya di Shah Alam. Oh, jadi dari segi penyertaan sekarang ini, sebab berkuda tu perlukan kemahiran dan memanah juga memerlukan kemahiran. Jadi bagaimana nak menentukan kriteria untuk peserta? Baik. Jadi kemahiran yang diperlukan, pertama sekali peserta ni mesti boleh memanah tradisional di darat dahulu. Jadi itu juga ambil masa untuk latihan itu, tetapi yang lebih mencabar sebenarnya adalah kemahiran menunggang kuda. Yang itu mengambil masa setidak-tidaknya 3 ke 6 bulan untuk dikuasai. Kemudian barulah kita boleh gabungkan antara kemahiran memanah di darat dan kemahiran menunggang kuda, dan itu juga memerlukan beberapa tempoh masa untuk mendapat penyesuaian. Dengan izinnya adalah chemistry di antara pemanah dan juga kuda tu. Ada kimia. Ada kuda jalinan hubungan, betul tak? Okey, saya nak tanya dengan Mika. Panggil Mika. Ya. Okey. Satu soal, sebab saya ada kawan saya yang merupakan seorang atlet kita juga yang bermain sukan memanah kuda ni. Cumanya saya nak tahu, dari segi saya tak sempat nak tanya dia lagi. Macam mana sebenarnya awak nak balance kan, nak seimbangkan bila awak atas kuda tu nak sengit. Dia macam nak jatuh, Meg. Betul, Meg. Macam tadi waktu dia nampak macam mudah. Keyakinan mereka ni sangat tinggi. Betul, banyak praktis lah. Berapa lama dah awak ni? Dah mula awal tahun ni, Januari, sampai sekarang lah dengan Cikgu Am. Tahun? Baru tahun ni saya start serious training for national level and international level under Cikgu Am. Itu latihan untuk berkuda saja atau sekali dengan memanah? Sekali dengan memanah. Memanah berkuda. 2 dalam sekali. 1? Yes. Cabaran awal-awal tu apa? Sama ada nak pegang tali kuda ke? Tak tahu nak pegang apa? Tali kuda? Panah? Itu kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang both terjatuh. Sebab tak tahu nak pegang mana satu. Dah beratus kali dah jatuh? Baru sekali je. Sekali je? Oh, hebatlah maknanya. Tapi busana yang dipakai pada pagi ini, itu juga sebagai... Adakah itu memberi markah kepada mereka? Baik. Kebiasaannya di peringkat antarabangsa sekalipun, memang kalau pertandingan memanah berkuda, kita akan masukkan elemen kebudayaan. Maksudnya di antara negara-negara yang bertanding, semuanya memakai pakaian kebudayaan bangsa ataupun negara masing-masing. Jadi itu elemen yang kita terus terapkan di dalam pertandingan kita kali ini. Jadi untuk pemakaian ini, itu adalah satu cabaran tambahan bagi seorang penunggang kuda.
Kerana kebiasaannya menunggang kuda ini pakaiannya agak sukan. Ya, polo je. Ya, tapi kali ini dia lebih tradisional dengan tanjaknya, perlu bawa anak panahnya bersama dengan busur. Itu yang kita katakan eksklusif dan sangat kompetitif. Dengan keris sekali ya. Gambar tu. Yep. Tapi sekarang ini adakah masih dibuka lagi penyertaan kepada orang ramai? Untuk pertandingan ini kita buat antara kelab. Jadi kita telah pilih 7 kelab yang aktif di Malaysia. Jadi ini yang dikatakan kali pertama dibuat pertandingan memanah berkuda peringkat kebangsaan antara kelab. Jadi kita ada setiap kelab akan diwakili oleh 3 orang peserta dan 21 orang ini adalah daripada seluruh Malaysia lah. Ada kategori? Setakat ini hanya satu kategori. Kategori apa? Hanya kategori dewasa saja. Oh, maksud dari segi untuk dari segi format pertandingan ini kita ada 2 format. Jadi pada hari pertama pertandingan itu pada 29 bulan tu kita masukkan format Korean track. Iaitu dalam satu track yang panjang lurus 90 meter akan ada 2 sasaran dan juga ada 3 sasaran. Jadi 90 meter ni kebiasaannya kuda akan berlari, dibenarkan berlari sekitar 14 saat. 14 saat? 90 meter. Jadi itu satu cabaran untuk seorang pemanah berkuda adalah pertama sekali dia perlu memberi kepercayaan penuh kepada kuda untuk berlari tanpa sebarang kawalan pada tali dan untuk memanah dari belakang kepala kuda. Itu satu kepercayaan yang sangat tinggi. Antara itu kita katakan dengan izin bonding antara pemanah dan juga kuda itu. Kepercayaan tinggi kepada kuda. Kepada kuda, bukan kuda tu yang... Kuda tu kita percaya. Yang kedua? Okey, yang kedua adalah pada hari Ahad, pada 30 bulan itu adalah pertandingan kita menggunakan format Masahi dan juga Kabak. Jadi sasaran itu agak unik kerana dia perlu menjatuhkan plate, 2 plate dan juga memanah 1 piring di sebelah atas. Jadi instead daripada kita memanah ke tepi, mereka perlu memanah juga ke atas. Boleh pegang Mika? Boleh. Sambil Matt tanya, saya nak tengok betul tak betul dia punya besar. Busur. Okey, Mika sebelum ini pernah ada pengalaman berkuda ataupun memanah ataupun mula je terus? Berkuda baru start tahun ni. Memanah dah dalam 10 tahun. Memanah 10 tahun. Berkudanya dari tahun 2009 sampai sekarang. Jadi macam mana nak menjadikan gabungan itu menjadi, sebab difahamkan tadi kena ada hubungan yang baik, kepercayaan terhadap kuda yang akan ditunggangi untuk pastikan supaya ketika memanah itu tidak tersasar kalau kuda dah terlajak ke tempat lain. Jadi macam mana sekarang ni latihan yang Mika jalani? Yang pertama kena boleh katakan hebat dalam memanah on the ground, atas darat, and then you imply it atas kuda. Adakah anda kena pakai kuda yang sama ataupun dikatakan Cikgu Am is better untuk menunggang berbeza kuda yang berbeza. So kita dapat rasa perangai kuda yang berbeza, dan kita pun dapat buat praktis yang berbeza dengan kuda. Kalau nak timbulkan kepercayaan ni, kita nak bagi tips lah, sebab saya nak menggalakkan lagi ramai untuk menyertai sukan memanah kuda ni semua kan. Tips umur ada had tak untuk mereka yang uniknya dalam pertandingan ini kita tampilkan pertama kalinya seorang pemanah berkuda berumur 11 tahun. 11 tahun? Ya. Kudanya tinggi mana? Kudanya sama macam kuda orang dewasa dan beliau adalah seorang perempuan. Wow. Jadi kena datang bakal menjadi sejarah kita dalam kita membina komuniti pemanah berkuda dan kita harapkan sokongan yang kita dapat sekarang dan akan datang ini akan membolehkan sebenarnya lebih ramai junior lah, remaja dan juga kanak-kanak. Dia punya sebenarnya had yang kita katakan agak mencabar itu adalah pada kuda lah. Sebab pada panah ini sekarang ni dah banyak di pasaran kita boleh dapatkan, banyak kelas, banyak jurulatih. Tapi untuk mendapatkan kuda yang terlatih untuk memanah ini itu memerlukan dedikasi dan juga kemahiran khusus trainer ataupun jurulatih kepada kuda itu sendiri. Bukan hanya kepada pemanah, jurulatih untuk kuda yang untuk disiapkan
dalam pertandingan memanah. Okey. Jadi kuda yang digunakan kalau untuk perlumbaan biasa tidak boleh digunakan untuk memanah atau bagaimana? Sebenarnya tak ada satu kriteria yang khusus untuk kuda memanah kuda. Cuma dia perlukan kita katakan retrain lah. Dan disediakan semula untuk memanah kuda. Contohnya kita pakai dalam pertandingan ini kita ada pakai kuda polo. Kita ada pakai kuda X-race yang pernah berlumba. Kita juga pakai kuda yang dalam pertandingan endurance. Tapi semuanya perlu kita sekolahkan semula lah. Sekolahkan semula. Sekolahkan semula supaya dia lebih yakin. Okay. Sebab apa? Bila kuda dalam sukan-sukan equestrian yang lain, semuanya menggunakan tali untuk kawalan. Okay. Tetapi untuk memanah kuda ini banyak menggunakan keseimbangan dan juga kekuatan pinggang. Kami boleh datang untuk tengok pertandingan nanti? InsyaAllah semuanya kita jemput hadir 29 dan 30 September, Sabtu dan Ahad di Taman Botani Negara Shah Alam. Boleh datang waktunya pagi petang. Pertandingan pada hari Sabtu pagi dan petang, Ahad pagi itu pertandingan akhir dan Ahad petang majlis penutup. Hadiah utamanya apa? Hadiah Seekor kuda. utama kali ini kita dapat tajaan untuk pemenang berpasukan lah. Kita secara pertandingan pasukan. Tempat pertama wang tunai RM3,000. Tempat kedua RM2,000, tempat ketiga RM1,000 dan juga satu piala pusingan. Yang mana kita jangkakan pertandingan ini kita akan buat secara tahunan insya-Allah. Dan kita sesuaikan dengan bulan kemerdekaan. Baik. Terima kasih anda berdua dan nanti boleh datang ke Taman Botani Shah Alam 28 dan 29 dan 30. 29 dan 30. Kita tengok macam mana sebenarnya aksi perwira-perwira kita. Okey, untuk macam sukan... nak bawa balik je tu. Okey, terima kasih Mika. Mika tahan hati dia. Silakan, terima kasih. Okey, kita nak berehat seketika nak pergi ke Negeri Sembilan sekarang ni. Satu bingkisan di Negeri Sembilan iaitu Majlis Kerapatan Suku Biduanda. Saksikan. Malaysia.